Newbie goal saver kena ada basic strategi ni kalau nak mulakan simpanan emas. Sebelum tu jangan lupa untuk save dan share video ni supaya lebih senang nak rujuk balik nanti. Bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas sebagai forgotten saving, antara cara berkesan ialah mulakan dulu dengan 1 gram 1 bulan. Disiplinkan yang part tu dulu. Simpan sikit-sikit secara berterusan lebih baik berbanding kalau kita simpan banyak one lump sum lepas tu stop. Lepas tu dah tak buat dah. Sebab perkara yang paling penting dalam menyimpan, menabung ni ialah kita nak kena pupuk tabiat and disiplin menyimpan. Bukan jumlahnya. Tabiat yang betul ialah kita bagi impak yang besar dalam jangka panjang. InsyaAllah walaupun cuma 1 gram 1 bulan, nanti sedar-sedar setahun dah ada 12 gram. Apa yang kita boleh buat, dapat je gaji, beli dulu 1 gram emas, anggaplah tu sebagai simpanan yang dilupakan, forgotten saving. Selebihnya boleh simpan dalam instrumen kewangan yang lain kalau nak. Contohnya ASB, tabung haji, fixed deposit dan sebagainya. Okey, dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini. So jangan lupa untuk follow saya, dan bagi yang nak mulakan simpanan emas boleh cepat-cepat klik link di profil, daftar secara percuma dan boleh terus menabung dan mulakan simpanan emas anda. Okay, I'll see you in my next video.